Kau panggil aku mami, engkau ku panggil daddy. Kau panggil aku mama, engkau ku panggil papa. Kau panggil aku Dinda, engkau ku panggil Kanda. 1, 2 dan 3, Romeo bercinta. Hai hampa, tengok dok kelebek menatang nak haram apa tu? Mau kalau kata gamuk tak ada buat apa tu, mailah teman kau dah sat. Ni kau dah nak buat masak cuka dekat Bang Ibrahim hampa. Kabau pendek haram jadah tu tak boleh mengkedara cuka. Seronok lah kau dah masak mengkedara, tak gaduh nak pergi hantar dekat dia. Mau kalau kata gamuk dak ke? Benda boleh mengkedara 2-3 hari habis tak dan sehari punya duk pergi renjah kat rumah dia. Maklumlah hampa pun dapat mak mentua bodoh kayu buta perut kedengoi berkera nak keluar duit nak masak mengkedara kan. Ada menantu hak duduk dengan dia pun haram tak reti masak apa. Sampai dah tua mereka nak mampu dia pun tak reti masak juga si Suraya tu. Hak dia reti menutup mengkedara lena, menutup mengkedara lena, menutup mengkedara lena. Hak tu je yang dia tahu. So lepas semua tu semak samun hak kita duk kacau daripada tadi tak berhenti tu dah Melayu elok, kita terus masukkan cuka secawan dan juga bahan-bahan perasa. Bahan perasa tu macam biasa lah, ajinomoto, garam, gula kena bubuh nak sayang nak baru dia ada rasa manis-manis manjah gitu. Lepas dah bubuh bahan perasa tu terus hampa bubuh ayak masuk banyak mana kuat terpulang. Punya pasal mampu pika hampa tak ada siapa nak heran Mau kalau kata gamuk ada hak kata tak boleh bubuh ayak banyak-banyak. Hampir depan muka dia hang kata ni kelopak bunga kewa mak hang. Banyak cakap pula awak berapa dik nak huluk bagi kat aku beli barang masak mengkedara ni. Cukup-cukup nak haram RM2 berkira, tapi dia punya lorat tu serupa macam dia yang keluar duit tu. Sudahlah dah hoi hang kacau apa sampai tak berhenti sat ni. Faham lah semalam boleh 2-3-4 round kan. Mangkit pagi ni dia semangat lain macam. Selepas kuah kita dah mula buat lagu tu, kita loncong terus masuk di dalam tu kita punya geran tanah kepala otak hang. Kita punya ikan ada kita goreng dulu tau. Di kesempatan ni kau dah nak cerita ke hampa untuk siapa-siapa yang nak buat rumah idaman dekat atas tanah sendiri. Kau dah nak syorkan dekat hampa sayang. Pakat-pakat lah mai buat rumah dengan Ho Construction. Booking dia serendah RM1,000 saja. Pula tu sayang, pembayaran penuh dia boleh bayar 5 kali sepanjang tempoh pembinaan rumah hampa tu. Sayang. Hampa jangan takut tau. Pasal kontraktor dekat Ho Construction ni berpengalaman lebih daripada 40 tahun tau. Dan yang paling mustahak sekali, Ho Construction ni berdaftar dengan CIDB. Kira memang trusted punya construction lah cik. Oi, pasal itulah kau dah syorkan dekat hampa ni. So untuk hampa yang mana nak buat rumah atas tanah sendiri tu pakat-pakat lah pi cari Ho Construction. Lah ni depa tengah ada promosi year end sale tau. Untuk bulan 12 ni siapa dia buat rumah dengan depa dapat kursi urut sayang. Tu nampak dah ada 3 biji lagi. Siapa cepat dia dapat. Depa cover area Perlis, Kedah, Pulau Pinang tapi tak masuk bahagian pulau Nas, Berang Jaya apa semua tu boleh lah. Untuk hampa yang mana berminat tu boleh pergi tengok dekat showroom depa nah sayang nah dekat Exit Tol Pendang. Mai kau dah nak tunjuk ke hampa rupa dia lagu mana? Ni dia lah showroom depa yang ada dekat Exit Tol Pendang tu sayang. So kalau kata gamak kita nak buat rumah idaman atas tanah sendiri, siapa kita nak cari? Ho Construction. Betul, pandai.